Ini dia elektrik MPV mewah ada aura bos-bos. Akhirnya Mercedes EQV 300 dah masuk Malaysia dengan varian Avantgarde. Desain lampu depan multi-beam LED, look dia sangat clean dan moden. Rekaan bahagian belakang direka berbentuk petak seperti van. Datang dengan elektronik power boot, kalau rasa nak letak barang kecil boleh je buka melalui cermin belakang ni. Nak letak beg shopping kat bawah and barang ringan kat atas pun boleh, jadi lagi teratur. Pintu glosor automatik pula buat keluar masuk kereta jadi lagi mudah. Bahagian dalam kereta dia ni memang luas dan sesuai sangat untuk family or business trip. Skrin infotainment yang sambung dengan digital cockpit pula buat kereta ni rasa moden. Boleh juga kawal skrin melalui touchpad. Datang dengan seat full leather menjadikan pemanduan dan trip perjalanan lagi selesa. Ini untuk seat bahagian belakang. Legroom dia banyak lagi space and headroom dia pun masih banyak lagi space. Sama juga dengan seat barisan ketiga. Cukup selesa walaupun naik ramai-ramai. Kalau bodi dah besar, panoramic sunroof pun mestilah besar juga. Memang seronok layan view. Dengan sekali cas, EQV 300 dia boleh pergi sejauh 418 km. Ada 4 mode dalam ni. Sport, Comfort, Eco dan Maximum Range. Walaupun MPV ni besar, bab keselamatan tetap tip-top sebab ada banyak safety dalam ni. And ada juga kamera 360, so mudah untuk parking. Jadi kaum wanita pun boleh drive lah kereta ni. EQV 300 bermula RM450,350 Malaysia. Kalau korang tengah cari MPV mewah, EQV 300 ni patut korang check out.